Kejap, korang ingat lepas beli kereta terus settle? Oh tidak, sebelum tukar nama owner, kereta kena cek dekat Puspakom dulu. Antara inspection yang paling biasa dibuat ialah pemeriksaan B5, iaitu pemeriksaan untuk proses tukar milik kereta second hand. Tujuan dia adalah untuk verify maklumat kereta sebelum ownership dipindahkan kepada owner baru. Semasa inspection, Puspakom akan cek nombor kesis dan nombor enjin untuk pastikan semuanya sama seperti dalam geran. Mereka juga akan cek identiti kenderaan termasuk isu seperti cermin gelap atau kereta potong sambung. Kalau nak buat inspection, jangan lupa bawa dokumen penting seperti IC, geran, slip appointment My Puspakom bila dah daftar online nanti. So, kalau korang tengah cari kereta pertama atau nak upgrade, browse je dekat Mudah App ikut bajet dan lokasi yang korang nak. Mudah kan? Pilihan terbanyak, harga terbaik.